Ada 3 buah buku dalam judul ini. Yang pertama namanya Tarbiyah Anak-anak dengan Zikir dan Doa. Tarbiyah anak-anak dengan zikir dan doa. Yang kedua bertajuk, mungkin yang kedua ni sesuai untuk orang yang belum berkahwin, tapi sesuai juga untuk yang sudah berkahwin, dan sesuai untuk orang tua, orang muda, kanak-kanak, orang dewasa yang bekerja dan sebagainya. Doa, zikir dan munajat yang didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, bagaimana memperolehi kebahagiaan rumah tangga. Doa menjadi pengantin baru setiap hari. Apakah kekuatan yang daripada buku-buku ini? Jika kita lihat dalam buku yang pertama, Tarbiyah Anak-anak dengan Zikir dan Doa, penekanan diberikan kepada bagaimana kita nak mendoakan anak-anak kita. Kadang-kadang seorang ayah, seorang ibu tak tahu bagaimana nak doa menghantar anak pergi ke sekolah. Sebagai contoh, bagaimana kita nak mengelakkan anak kita terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Dalam gejala-gejala sosial yang berlaku pada hari ini, di samping panduan, motivasi, kaunseling yang diberikan, apakah doa yang mesti dibaca oleh seorang ayah, seorang ibu? Sebagaimana Allah ajar sebagai contohnya dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana ighfir lana wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan untuk kami pasangan kami, sama ada suami ataupun isteri, dan zuriat kami menjadi penyejuk mata-mata kami ini, dan jadikan mereka ni pemimpin kepada orang beriman. Bila nak baca doa ini? Itu sebagai contoh. Dan pada hari ini kadang-kadang kita bimbang disebabkan anak-anak kita pergi ke sekolah terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Apakah doa yang Nabi SAW pernah ajar untuk kita selamatkan anak kita, minta kepada Allah dengan doa yang khusus yang pernah diamalkan Nabi dan juga para sahabat? Kadang-kadang kita bimbang anak kita diculik dan sebagainya. Na'udzubillah. Apakah peranan seorang ayah, seorang ibu untuk mengelakkan perkara sedemikian, memohon kepada Allah dengan doa-doa yang maksur? Kalau kita lihat pula buku ini, para penonton dimuliakan Allah sekalian, doa, zikir dan munajat yang didengari oleh Allah. Sebenarnya semua doa kita didengari oleh Allah. Dalam hadis yang sahih menjelaskan, innallaha, semuanya Allah itu lahayyun, Allah ini pemalu, an yarudda yadai abdihi sifran. Allah SWT ni, atau kama qala Rasulullah SAW, bahawa Allah merasa malu, Allah ni pemalu untuk menolak doa seseorang hambanya mengangkat kedua tangan, tiba-tiba ditolak dalam keadaan tidak dapat apa-apa. Sebenarnya ada zikir-zikir yang penting yang dikemukakan oleh Nabi SAW. Sebagai contohnya, bila Fatimah datang jumpa dengan Nabi, anak yang tercinta, minta kepada Nabi panduan untuk meringankan bebanan kerja. Lalu Nabi telah mewasiatkannya dengan tasbih, tahmid dan juga takbir yang tertentu. Bagaimana kaifiatnya, kita kena pelajari perkara sedemikian. Kadang-kadang kita merasa resah, gelisah. Apakah zikir yang diajar, yang pernah diamalkan? Sebagai contoh Nabi Ibrahim dalam ayat 173 surah Al-Imran, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang pernah diajar oleh Nabi SAW juga. Dan doa ini juga, zikir ini juga diamalkan Nabi ketika dikepung dalam perangan Parit. Narik buku ini kerana di bahagian hujungnya diajar kita, disyorkan kepada kita kaedah berdoa dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi amalan Nabi SAW. Yang ketiga, kekuatan buku doa menjadi pengantin baru setiap hari. Keistimewaan yang ada pada buku ini, iaitu yang mengetengahkan doa-doa menimbulkan kasih sayang. Kadang-kadang sudah berkahwin, mula-mula kahwin dulu bukan main intim, rapat. Sebelum kahwin naik motor sama-sama, pegang erat-erat, wahai isteriku. Lepas berkahwin, start motor, isteri belum naik, sudah jalan, tinggal isteri belakang. Bagaimana cara untuk mengubati fenomena seperti ini? Sebenarnya ada doa-doa yang Nabi amalkan untuk merapatkan hubungan suami isteri itu. Sebagai contohnya, di samping bila kita melihat cermin dalam hadis mengajar, hadis yang sahih, kita amalkan doa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Kau telah elokkan kejadianku, rupaku, parasku, maka elokkanlah kelakuan aku. Satu doa. Jangan lupa doa yang kedua, Allahumma ahbib 'abdaka hadha ila qulubil mu'minin wa ahbib ilaihil mu'minin. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini dicintai oleh semua orang Islam. Antara orang Islam tersebut suami kita sendiri, wahai wanita-wanita beriman. Antara orang yang dimaksudkan situ merupakan isteri-isteri kita, wahai suami-suami misali. Wahai yang belum berkahwin pun boleh mengamalkan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah buka laluan kepada saudari atau saudara untuk mendapat pasangan yang paling tepat, paling salih dan salihah untuk kita semua. Jadi ada doa dia. Jadi inilah panduan yang disusun dengan tujuan supaya kita dapat memperbaiki, mempereratkan, supaya setiap hari menjadi hari yang indah, hari detik yang bahagia, hidup yang makin sempurna, menjalin hubungan kekeluargaan,
kerana Allah dan Rasulnya. Demikianlah kekuatan yang ada pada buku-buku dan siri ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kemampuan untuk mengamalkannya dan menjadikannya panduan dalam hidup kita sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.